tu saya nak baju sepenuh tu. Okey. Assalamualaikum Tuan Zul Isham dan sekalian sedia hadir pada hari ini. Saya secara jujurnya ingin minta pandangan Tuan lah, apa pandangan Tuan terhadap produk inovasi yang Sekolah Sabah Baru hasilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, pertamanya terima kasih kerana jemput saya dalam sesi diskusi profesional ni. Jadi pertamanya saya daripada wakil PPD, Tuan PPD Segamat, saya merakamkan penghargaan kepada pihak sekolah iaitu SK Sawah Baru atas inisiatif menghasilkan produk ni. Kita namakan produk ni apa tadi? Inovasi site bola pool ya. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai, betul, sebagai alat bantu latihan teknik balingan kriket di sekolah rendah utamanya. Jadi usaha ini bagi saya jelas menunjukkan kreativiti guru-guru di sekolah cikgu dalam memperkasakan PDP pendidikan jasmani terutamanya dan kesihatan, khususnya dalam sukan kriket. Tahniah saya ucapkan. Dari sudut peningkatan dan keberkesanan tools ni, inovasi ni sebenarnya bagi saya telah berjaya meningkatkan kualiti latihan kerana saya lihat murid dapat melakukan latihan balingan tu dengan lebih konsisten ya, dengan lebih terarah dan sistematik, dan tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru ataupun jurulatih ataupun rakan sepasukan. Maknanya murid boleh lakukan sendirian sebagai latihan ya. Itulah. Jadi pada masa yang sama juga saya lihat penggunaan bahan terpakai yang diolah ini menggunakan PVC menjadi alatan bukan sahaja menjimatkan kos, malah saya lihat dia memberikan nilai tambah terhadap amalan kelestarian di sekolah, khususnya sekolah SK Sawah Baru. Terima kasih. Dan seterusnya, bagaimana pula pandangan Tuan site bola pool ni dalam pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan jasmani? Okey, dalam pendidikan jasmani mana nak kaitkan dengan PDPC. Ya. Jadi selain itu inovasi ini dia meningkatkan motivasi murid terutamanya sekolah SK Sawah Baru, kerana alatan tu yang saya lihat tu dia mudah digunakan, ringan ya, kemudian mesra murid dan interaktif, yang mana dia dapat membantu murid di sekolah ini khususnya dan secara amnya di sekolah-sekolah lain yang dapat menggunakan alatan ini menarik minat serta penglibatan aktif mereka dalam latihan kriket khususnya ya. Malah saya lihat dia ni berpotensi untuk jadikan contoh amalan baik yang boleh dikembangkan di sekolah-sekolah lain, terutamanya sekolah di daerah Segamat. Kan satu perkembangan yang baiklah. Sekaligus sebenarnya dia memperkukuhkan program pembangunan sukan di peringkat akar umbi kan. Dari segi pendekatan PDP, contohnya abad PAK 21 ya. Penggunaan inovasi ini bagi saya dia dapat memperlihatkan usaha guru, terutama usaha guru di sekolah ini untuk membina suasana pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih menyeronokkan, yang lebih berkesan, di mana saya lihat dia dapat memenuhi SKAS, iaitu standard 4 dalam PDP guru. Maknanya dia dapat mendorong minda guru dapat mendorong minda murid dalam standard 4.4.1. Macam mana guru nak mendorong minda murid melakukan ataupun melaksanakan PDP yang lebih berkesan. Itu antaranya lah. Kita
tuan pun dah melihat site boleh Betul. dan ada menyaksikan apakah penambahbaikan yang boleh kami tambah baik site boleh polling untuk menjadi lebih baik pada masa depan. Oh, okey. Bagi saya pesanan pengajaran dan latihan sebenarnya dia malah turut dapat menyokong aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan murid yang cergas. Kita perlihat murid tu lebih cergas, suka datang sekolah, kehadiran tu penuh, murid lebih kreatif dan berdaya saing lah. Selain itu, saya mengesyorkan agar universiti ini perlu diteruskan dan dipertingkatkan lagi dari aspek bentuk dan keselamatan, serta diperluaskan penggunaannya di sekolah-sekolah lain di Segamat dan mungkin luar pada Segamat kita boleh perluaskan. Okey, itu antara harapan kami daripada PPD lah. Okey. Bagaimana harapan tuan terhadap tim inovasi SK Sabah Baru pada masa depan? Harapan saya terhadap sekolah ini khususnya dapat mempertingkatkan lagi daya kreativiti lebih luas, bukan saja memasuki pertandingan di peringkat KPM, tapi mungkin juga di peringkat swasta yang menganjurkannya. Jadi dengan adanya banyak lagi pertandingan-pertandingan ni, mungkin nanti akan tambahkan lagi idea-idea untuk membaik pulih lagi ataupun memberikan yang lebih kreatif lagi terhadap alat ini. Itu di sinilah. Mungkin penghasilan yang lebih baru, kerjasama mungkin dah ada daripada nasihat-nasihat daripada NGO ke, mungkin ada bantuan, ada bantuan dari segi dana, kolaborasi dengan syarikat ke, yang mana ini akan meningkatkan lagi produktif inilah alat ini dan juga sekolah itu sendiri. Yang penting kita nak lihat sekolah yang berkualiti dan juga kemenjadian murid. Itu dia. Orang kata kita punya sasaran kita, objektif kita lah, visi kita kan. Jadi saya ucapkan tahniah saya lagi kepada sekolah ini yang cikgunya semuanya berjaya tenaga, ada yang kolaboratif, dan saya melihat dari segi aspek PLC. Dan PLC yang mana mereka merangkumi tahniah juga FIS, iaitu ada fokus, telah ada data dibincangkan, isu, masalah, kemudian ada improve kan, itu improve kan, melihat analisis dan dia menciptalah intervensi daripada improve tadi, dan ada di-sharingkan di sekolah-sekolah, di peringkat daerah Segamat, di peringkat negeri, dan juga mungkin kebangsaan atau antarabangsa melalui apapun medium lah, YouTube ke dan sebagainya. Tanya sekali lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama.